welcome back to my YouTube channel Tim. So, okay, jadi hari ni aku nak buat konten simple. Okay, jadi hari ni aku seorang saja. Macam video sebelum ni aku dua orang. Mungkin lepas ni video aku seorang saja. So, video konten dia adalah aku akan buat konten sahur. Konten sahur So, mula-mula aku ingat kan, aku nak buat konten dengan Asru nak sahur, tapi dia tak boleh datang sebab dia ada kerja dekat office sana. Bukan office ni, dia office sana. So, jadi aku buat konten sahur seorang-seorang. Dan konten ni akan bersambung dengan video random kita orang. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul pukul apa? Sekarang jam menunjukkan pukul 11 suku malam. Lepas kita orang aku lepas habis tarawih. So tadi aku training sekejap. Sekarang mana ada orang sahur pukul 11 suku. So kita akan jumpa dalam pukul 5, 5.30 macam tu. Dan aku akan tunjuk apa yang aku makan waktu sahur. So bye-bye, let's get started. Jangan lupa nanti bersambung nanti Asru ada dekat tengah video ni Asru ada. Okay, so let's get started. Bye bye. Jumpa pukul 5 lagi. Okay guys, sekarang jam menunjukkan pukul 1.45 dan aku masih boleh bertahan. Okay, aku dah buat challenge untuk tak nak tidur daripada sahur, daripada tarawih tadi. Daripada sampai sahur lah. So aku try buat challenge. Tak boleh ke tak, mata dah barai. Tadi aku tengok aku tengok liputan 7 lah, macam kes jadi. Lepas tu aku nak TikTok lah, YouTube lah. Sekarang jam ni juga 1.45. So lagi 2 jam lebih macam tu akan sahur. So macam ni keadaan aku. Memang aku duduk sebelah ni Mat. Sebab tu lah muka aku lebih. Aku kat katil lah ni. Tadi aku baru lepas habis buat kerja mana tadi. Tadi buat kerja. Lepas tu aku ni lah, aku duduk sini. Dah siap kerja, aku duduk ni. So aku tak tahu boleh bertahan ke tak. Nanti korang tengoklah apa yang aku buat. Aku update apa yang jadi nanti. Rasa insyaAllah aku boleh bertahan. InsyaAllah aku boleh bertahan. So sekarang saya kerja dah. Aku sambung tengok TikTok, tengok liputan 7, tengok YouTube apa dah semua. So nanti aku update lah. Ya, gerak lu. Wes, jangan tidur. Okay, gerak lu. Aduh, sakit banget. Aku terlepas sahur. Macam mana lah boleh terlepas sahur. Sekarang dah jam. Mana jam? Jam. Sekarang dah pukul 11 tengah hari. Tadi pukul 3 aku tidur. Tertidur. Bukan saja tertidur. Aku terlepas sahur. Habislah aku, macam mana aku nak puasa ni. So sekarang aku tengah tunggu Asrul. Lagi dalam pukul 11 suku dia kata nak pergi potong rambut. So aku ni ikut. Terlepas sahur pula. Okay lah, aku nak pergi mandi dulu. Aku nak pergi mandi dulu. Aku nak siap. Aku nak tunggu Asrul. So jom lah. Bye. Aku sekarang nak tunggu Asrul. Aku belum mandi lagi. Aku nak masukkan gaji ni setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat atau Sabtu aku sediakan gaji untuk demo. Bagi dah bentuk sampul. Bentuk sampul. So sekejap aku nak masukkan berapa ni. Okay lah. Okay boleh lah. So aku masukkan gaji ni. Okay, so jadi konten random kita orang akan bermula daripada sekarang. So kita orang akan pergi ke barber dulu. So terus lencong ke mana kita tahu, ke Aeon ke tak tahu ke Aeon ke tempat lain ke saya tak tahu. So korang tunggu je apa yang ke mana yang kita pergi, korang tunggu je. So aku nak pergi mandi jap, nanti apa-apa aku okay, let's go. Sekarang ni mana Asrul? Aku call tadi. Dia kata sekejap.
Aku tunggu dia. Aish. Rumah dia dekat ke daripada sini. Dia lebih kurang kat sana rumah dia. Tu. Ya, kita tunggu dulu. Dia dah sampai, Yeah! Okay, sampai. Pandai bro. Aduh. Okay, ini tak nak masuk konten. So jom kita pergi barber shop. Okay, nak pergi ni. Nanti kita nak pergi Aeon. Apa? Buat vlog. Aku nak pergi London kan? Okay mak. Okay, tak apa. Dah. Kedai barber shop tutup. So Asrul kesan. Payment dah dapat tapi tutup. Sekarang ni kita ronda kampung dulu. Petang tengok macam mana lagi. Lepas ni aku buat konten seorang Tak payah ada Asrul tak apa. Okay. Konten sahur. Konten sahur tak jadi. Aku pelajak sahur. Pukul 10 aku bangun. Pukul 11. Dah sampai office. Tak jadi potong rambut. Kedai tutup. Dah terbuka pukul 10. Sekarang pukul 11 dah. Aduh. Aku tak tahu aku nak outro terus ke nak tunggu Asrul dulu ke. Aku rasa kita outro dulu. Sekejap. Aku rasa kita outro dulu. So itu saja konten kita pada hari ni. Konten aku pada hari ni. Jangan lupa like, subscribe, komen and share. Sampai jumpa ke next content. Pergi ke kedai membeli tin. Bye bye daripada channel Titi. So, okay. Lepas ni kalau dia ada kita sambung lah. Ini outro untuk ni saja. Okay, assalamualaikum, bye bye. Gelap. Okay, jadi Asrul cek aku. Sorry kalau gelap. Jadi Asrul cek aku. Dia sudah tahu rumah dia. Dia cek bisikal dia. Terus sekarang aku lupa yang di rumah dia. Lupa. Lagi yang kita sampai aku ni roda. Sorry kalau aku buat sangat menyanyi tu. Gerak lo. Okay, nak sampai. Okay. Assalamualaikum. Buka pintu. Dah sampai. Buka pintu. Nak pulang. Aku tak jumpa Spana je. Okay. Sekarang kita dah sampai rumah Asrul. Dia kata dia nak cek bisikal kan. Okay, tadi aku dah outro. So kita sambung balik video sebab minyak kan dah habis. So kita nak cek bisikal ni. Oh, lagi. Kita cek bisikal ni. Aku ingatkan jadi dia datang office. Dia kata dia nak keluar balik. So dia datang office. Musikkan. Masuk. 2 hours later. Okay. Apa dia tengok apa? Spana tak jumpa. Spana. Itu cik nak buka. Oh dah aku tak sini. Okay, spana hilang. Aku tak tahu lah.